Tetapi selepas pilihan raya kita dapati yang naik, yang dipilih oleh istana ialah Wan Hafiz. Jadi saya rasa taktik seperti itu untuk letak calon-calon ni, rakyat Johor dah serik kot. Sebab dia tahu di penghujungnya Tuanku Sultan yang akan memilih. Jadi bagi pihak Harapan, kita tak letak orang tertentu. Orang ni A atau B atau C, tetapi kita kemukakan secara kolektif sekumpulan pemimpin-pemimpin yang berkaliber, mempunyai kemampuan dan juga mempunyai credibility untuk menjadi pemimpin rakyat, wakil rakyat dan malah kalau layak untuk dipilih menjadi menteri besar. Semua macam sengit, anyone can win, tapi saya untuk orang yang kenal Pejuangsa mesti pun kenal Pejuangsa. 4 tahun lepas saya volunteer untuk seorang calon yang berumur 27 tahun. Dan saya percaya insya-Allah kalau saya dapat menginspirasikan satu orang saja untuk menjadi calon pada umur yang muda, alhamdulillah, itu saya rasa my job is done. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Masra Malak dalam Explain Sikit kini edisi istimewa iaitu PRN Johor. Kali ini kita akan fokus kepada Dun Puteri Wangsa antara kerusi panas yang menyaksikan pertembungan 5 penjuru, gabungan calon berpengalaman dan juga pencabar muda yang membawa naratif berbeza. Baiklah, dalam kehangatan kempen yang sedang berlangsung ini, kita bawakan kepada anda 2 panel ataupun 2 perspektif penting bersama tetamu kita iaitu Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pendidikan yang tidak asing dalam lanskap politik negara dan kini mewakili Pakatan Harapan, serta Ketua Pegawai Pusat Khidmat Dun Puteri Wangsa, Rashifah Al-Junid, mewakili Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA, yang tampil membawa suara generasi baru dan pendekatan segar dalam politik tempatan. Walaupun masing-masing sibuk di lapangan, turun padang, sesi kali ini kita bawakan secara dalam talian dan untuk kita mengupas tentang strategik, tawaran dan juga hala tuju mereka untuk Dun Puteri Wangsa. Baiklah, kita mulakan dengan soalan bersama Dr. Mazli Malik terlebih dahulu. Okey, Dr. Mazli, memandangkan kita tak boleh nak lakukan podcast sebabkan jauh kan. So mungkin saya terus nak berbalik kepada soalan berkenaan dengan election di PRN lah di Johor Bahru. Dan kalau kita lihat soalan pertama yang saya nak ajukan kepada Dr. Mazli, kini berdepan dengan pertandingan 5 penjuru di Puteri Wangsa. Dan apakah strategi utama yang akan digunakan untuk memenangi hati pengundi dalam persaingan yang begitu sengit pada kali ini? Strategi kita ialah kita mendekati rakyat, kita mendengar apa yang ingin disuarakan oleh rakyat. Dan lebih penting pada itu, kita berusaha mencari penyelesaian secara holistik. Kita tak mahu penyelesaian secara mikro dan terpancar-pancar, tapi kita lihat bahawa penyelesaian itu perlu secara bersepadu meskipun ia untuk masalah mikro. Jadi di sini saya lihat pentingnya hubungan di antara ADUN dengan agensi-agensi dan juga dengan kementerian-kementerian yang terlibat dengan banyak isu yang berkaitan. Jadi mungkin saya boleh katakan kelebihan jikalau Harapan menang di Puteri Wangsa ini, kita mempunyai hubungan langsung dengan federal. Baik, Dr. Mazli, kalau kita lihat sebagai bekas Menteri Pendidikan, apakah tawaran dan ataupun fokus utama Dr. Mazli untuk rakyat di peringkat DUN, khususnya dalam isu pendidikan dan juga pembangunan belia di Puteri Wangsa? Okey, dia ada banyak perkara yang kita boleh lakukan dan kita tawarkan selain daripada manifesto Kerajaan Pakatan Harapan untuk peringkat negeri Johor. Tetapi kalau kita khusus bagi Dun Puteri Wangsa, kita akan tawarkan 3K dan 1P. Apakah itu 3K? Okey, K yang pertama ialah berkaitan dengan kesejahteraan, kelestarian. K yang kedua berkaitan dengan kesihatan. K yang ketiga berkaitan dengan keselamatan, dan P berkaitan dengan pendidikan. Berkaitan kelestarian, ia termasuklah isu-isu infra yang seringkali bila orang nampak wakil rakyat ingin bertanding, hanya melihat pada isu infra semata-mata. Isu jalan, isu trafik, isu
peparitan, banjir, lampu dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat dalam bentuk yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, maka di situ juga termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup rakyat itu sendiri. Contohnya dalam berkaitan kemudahan-kemudahan untuk golongan tua, wanita, anak-anak dan juga OKU. Sebab tu kita sasarkan bahawa di dalam Dun Puteri Wangsa ini, insya-Allah dengan kerjasama Kerajaan Pusat dan juga dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan juga dengan PBT, kita nak jadikan bandar mesra wanita, warga tua dan juga OKU bandar kita. Dan berkaitan dengan kesihatan pula, kita melihat bahawa ada banyak isu-isu kesihatan di sini, sama di peringkat bandar, di kalangan mereka yang berpendapatan rendah, di kampung dan juga di Felda. Jadi kita lihat ada keperluan untuk kita mempunyai pendekatan yang agak terangkum untuk mengatasi masalah kesihatan. Terutamanya bila kita pergi di bandar, ramainya warga-warga emas dan juga di kalangan warga flat PPR, ramai warga emas satu hal dan juga orang-orang yang terlantar sakit dan sebagainya. Berkaitan pendidikan, kita lihat potensi besar untuk membangunkan sekurang-kurangnya di peringkat Dun Puteri Wangsa ini modal sosial. Sebab tu saya ingin tawarkan tuition percuma online. Dan ini Selangor pernah buat. Tuition bahasa Inggeris secara percuma juga. Dan juga bagi kesihatan tadi saya sebutkan tadi, kita akan wujud untuk memudahkan warga yang berada dalam Dun Puteri Wangsa ini mendapatkan rawatan dan juga nasihat kesihatan. Ya. Dan bahagian keselamatan pula kita akan pastikan aktifkan KRT, kita akan kerjasama dengan pihak keselamatan dan juga kita ingin pastikan Dun Puteri Wangsa menjadi zon selamat di dalam negeri Johor. Banyak juga tawaran yang Dr. Mazli nak bagikan tu tapi soalan saya sebenarnya, tadi saya bercakap dengan Adun calon muda lah katanya kat sana banyak isu berkenaan dengan banjir yang dah bertahun-tahun. Jadi bagaimana Dr. Mazli boleh lihat perkara ini secara lebih serius sebenarnya? Okey, ia termasuk dalam K kelestarian yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita lihat isu banjir, dia ada dua isu. Pertamanya pembangunan yang begitu pesat tetapi infra tidak bergerak seiring dengan pembangunan tersebut. Jadi di dalam hal ini kita perlu duduk semula dengan PBT, dengan perancang bandar, melihat kembali blueprint pembangunan di seluruh kawasan Dun Puteri Wangsa. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, perkara yang agak tipikal bila saya pergi meninjau berdasarkan sedikit pengalaman menguruskan banjir ketika saya menjadi ahli parlimen Sempang Renggam, iaitu perparitan yang tidak diselenggarakan. Dan akan dapat lihat dekat saya punya social media bagaimana saya meninjau sendiri di kawasan Kangkar Tebrau yang antara kawasan kerap banjir, walaupun ada usaha untuk melebarkan sungai dan sebagainya, tetapi di kawasan dalam itu sendiri perparitan masih tidak diselenggarakan. Dan ini akan menyebabkan banjir dan bahagian sungai yang kita nampaklah ada usaha untuk melebarkan sungai dan sebagainya, tetapi sungai itu sama tinggi dengan kawasan perumahan. Jadi ini akan memberikan sebab untuk air melimpah dan banjir. Jadi isunya perlu ditangani secara terangkum, holistik dan kerjasama banyak pihak sebenarnya. Tapi boleh dilakukan kerana saya ingat di tahun 2018, mungkin 2018 itu kita masih lagi, tapi setelah kita kemukakan solusinya, 2019, 2020, 2021, banjir tidak begitu ketara sangat di Sempang Renggam, walaupun mungkin ada di setengah tempat seperti kolam air itu tak boleh elakkan lah, dan beberapa tempat lain di Renggam dan Layang. Tetapi di kebanyakan tempat yang lazimnya banjir, apabila diselenggarakan parit-parit, dilebarkan sungai-sungai, kita dapati banjir telah berjaya diatasi sekurang-kurangnya. Tapi sekarang, selepas beberapa tahun dia tidak diselenggarakan semula, banjir banyak lagi lah, terutama di kawasan Macap. Baik, ini berkenaan dengan persaing
Dr. Mazli sendiri di kawasan Ya, Mak. okey, kalau kita lihat kehadiran calon muda daripada muda sendirilah, Rashifa yang berusia 26 tahun. Adakah Dr. Mazli melihat ini sebagai cabaran kepada sokongan pengundi muda dan bagaimana Dr. merancang untuk memenangi? Sebab kalau kita lihat tadi katanya cabaran dia bukanlah Dr. Mazli. Cabarannya satu lagi calon wanita di sana. Bagaimana Dr. Mazli melihat perkara ini? Bagi kita Mm-mm. yang meraihkan semangat demokrasi, kita meraih semua pihak yang bertanding dari segi lawan kita, dan kita menghormati. Tidak kira mereka itu muda ataupun tua, apa pun parti mereka, kita hormat dan juga kita hargai mereka punya pengalaman, mereka punya kesungguhan dan mereka punya dedikasi. Tetapi seperkara yang mungkin saya boleh tawarkan kepada penduduk ialah pengalaman. Meskipun saya tidak muda, tapi bagi orang-orang muda boleh lihat, saya mempunyai pengalaman 5 tahun menjadi ahli parlimen dan kita berjaya selesaikan masalah sampah di Sempang Renggam yang menjadi masalah rakyat selama berbelas tahun. Kita berjaya menangani masalah banjir di setengah tempat yang lain, membawa masuk internet ke kampung-kampung, ke seluruh pelosok, dan dengan berbekalkan itu, saya yakin bagi pengundi-pengundi muda, mereka ketika memilih bukan sekadar nak pilih orang muda, tapi nak pilih siapa yang mereka lihat boleh menyelesaikan masalah mereka, boleh membawa suara mereka dan boleh mendengar mereka, dan pengalaman lah. Biasanya orang muda, terutama wanita-wanita muda, lebih tertarik dengan pemimpin-pemimpin yang berumur, yang berpengalaman. Okey, itu masih kita lihat pula sekarang berada di dalam kerajaan Pakatan Harapan, mungkin memberi satu keistimewaan lah. Tetapi walau bagaimanapun kita kena faham di negeri Johor tidak sama dengan negeri lain di mana kita lebih menekankan kepada siapa Menteri Besar itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang MP besar kita adalah Johor On Hafiz Ghazi. Jadi bagaimana orang kata nak menyesuaikan keadaan sekiranya menang di kawasan DUN yang Dr. Mazli bertanding ini? Ya, kalau kita lihat yang menentukan Menteri Besar ialah pihak istana, Dewan Kuasa Sultan. Dulu pun BN cadang merata IR Datuk Hasni, dia menjadi poster boy ataupun lazimnya lah, sebab dalam Barisan Nasional punya tradisi, mereka agak ketandusan pemimpin secara kolektif. Jadi mereka bawa satu wajah dan juga lambang, itulah mereka jaja keliling. Tetapi selepas pilihan raya kita dapati yang naik, yang dipilih oleh istana ialah On Hafiz. Jadi saya rasa taktik seperti itu untuk letak calon-calon ni, rakyat Johor dah serik kot. Sebab dia tahu di penghujungnya Tuanku Sultan yang akan memilih. Jadi bagi pihak harapan, kita tak letak orang tertentu. Orang ni A atau B atau C, tetapi kita kemukakan secara kolektif sekumpulan pemimpin-pemimpin yang berkaliber, mempunyai kemampuan dan juga mempunyai credibility untuk menjadi pemimpin rakyat, wakil rakyat, dan malah kalau layak untuk dipilih menjadi Menteri Besar. Baik, mungkin kalau kata menang dan diberi mandat Dr. Mazli, apakah 3 keutamaan segera yang Dr. Mazli akan laksanakan dalam tempoh 100 hari? Ini jangan hari ni saya jadi, tiba-tiba besok tak jadi. Macam mana tu? 100 hari, apakah perkara yang Dr. Mazli boleh laksanakan? 100 hari ya? Ya, 100 hari. 100 hari. Saya Okey, nombor satu saya nombor satu saya akan buat. Okey, boleh. Okey, yang pertama, saya akan buat apps yang akan bertujuan memudahkan perhubungan dengan rakyat, memudahkan rakyat untuk membuat aduan, memudahkan rakyat untuk menghubungi pihak-pihak yang berkaitan, memudahkan mereka untuk mendaftar segala jenis pendaftaran yang akan membantu mereka. Sebab saya lihat sepanjang saya berjalan kat sini semua, banyak rakyat yang tak tahu bahawa mereka layak untuk memohon JKM, memohon daripada Baitul Mal, mereka STR dan lain-lain, termasuk juga berkaitan kesihatan dan lain-lainnya. Perkara ini saya pernah buat 2018, apps untuk Sempang Renggam. Saya namakan My Sempang Renggam. Tetapi dia agak futuristik pada waktu itu. Dan kawasan saya kampung. Akhirnya tak ramai yang gunakan. Tapi hanya selepas COVID saja orang kita baru terdedah dengan apps dan sebagainya. Tapi kali ini saya berada di bandar. Agak berbeza. Walaupun ada kampung, walaupun ada Felda Ulu Tebrau, tapi ramainya yang bekerja di Singapura dan mereka dah biasa dengan apps. Jadi saya ingat pendekatan pertama, dalam tempoh 100 hari, saya akan adakan apps My Dun Puteri Wangsa.
Yang Baik. kedua, saya akan bangunkan apps kesihatan yang akan digunakan oleh semua pihak. Mereka boleh gunakan, kita akan sediakan sukarelawan-sukarelawan doktor untuk membantu mereka sama ada untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan rawatan, dan jikalau untuk sakit-sakit yang agak kronik, doktor-doktor tersebut akan boleh pergi langsung ke rumah pesakit-pesakitnya. Dan ini juga kita akan menggunakan AI untuk suar perubatan bagi ramai pihak. Kerana kita tahu ada orang dia tak mau beratur ke hospital, tak mau apa, dia nak dapatkan nasihat, kan kita boleh gunakan sama ada doktor-doktor yang sukarela ini ataupun menggunakan AI, ataupun kalau kronik yang terlantar yang sebagainya, doktor-doktor akan datang langsung ke rumah mereka. Dan yang ketiga, tuition percuma. Kita akan buat dalam 100 hari, kita akan mulakan tuition percuma. Tuition percuma tu kepada semua sekolah rendah ke mendengar atau macam mana? Apa spesifik dia? Okey, dasarnya kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan daripada keluarga B40. Tapi kalau tuition percuma English online, kita akan tawarkan untuk semua warga Dun Puteri Wangsa. Baik, okey. Ni soalan berbeza sedikit. Dr. Masri ada yang Tak habis lagi. belum lagi sekejap saya tak ada, mesti kita Ah, ada soalan tambahan. Okay, Dr. Masri ada yang terus posting doktor yang mengatakan komen di posting Dr. Mazli banyak bots ataupun robot yang reply, maksudnya sokong dan bukan manusia. Jadi apakah kenyataan tersebut betul ataupun Dr. Mazli deny? saya pada waktu ini sedang sibuk Mm-mm. nampak di sosial media, turun ke lapangan, membantu bertemu rakyat, berkempen, dan lebih penting daripada itu, kita ingin melihat apakah solusi dan apakah tawaran yang terbaik boleh kita berikan kepada rakyat di waktu ini. Maka saya tak sempat nak tengok tentang apalah benda ni semua. Okey, terima kasih Dr. Mazli. Selamat Sama. turun ke Padang. Semoga ada Okey, rezeki ini menang baru insyaAllah. ini masih di Padang lagi ni. Okey. Okey, Assalamualaikum Mas, terima kasih. Waalaikumsalam. Seterusnya kita akan bersama dengan calon muda Rashifah Al-Junaid dan kini berusia baru 26 tahun. Nama saya Rashifah Al-Junaid, saya berumur 26 tahun, sekarang calon muda untuk N41 Dun Puteri Wangsa. 4 tahun lepas, saya tak pernah terbayang pun untuk jadi wakil rakyat atau calon untuk parti muda. Tapi 4 tahun lepas, saya menjadi sukarelawan bagi YB Amira Aisyah semasa dia bertanding di Puteri Wangsa. So, saya start dari sebagai volunteer, lipat pamphlet, bercakap dengan penduduk, organize ceramah. That's how I started. Tapi bila Amira meraih kemenangan di Puteri Wangsa, beliau tanya kepada saya nak jadi pegawai khas ke tak. So saya rasa macam itu permulaan saya untuk expose diri saya kepada politik dan juga pusat khidmat lah. Jadi 4 tahun di Puteri Wangsa ni saya bekerja di pusat khidmat dan juga sebagai ketua turus bagi YB Amira Aisyah, dan 4 years later, 4 tahun kemudian, saya menjadi calon untuk Puteri Wangsa. Bila saya cerita tentang kerja-kerja saya di Puteri Wangsa, saya rasa memang sangat-sangat penting untuk saya mencerminkan kempen saya kepada kerja-kerja tersebut. Saya nak mencerminkan strategi atau kempen saya dengan wajah-wajah penduduk Puteri Wangsa yang saya dah lihat selama 4 tahun ni. Wajah gembira mereka, wajah kesedahan mereka, dan juga wajah keresahan tentang landscape politik dan juga isu-isu seperti kos sara hidup, isu air, isu tenaga di Johor. Okey, Rashifah, kalau kita lihat ini merupakan pilihan raya pertama Rashifah sebagai calon dan berdepan pula dengan tokoh berpengalaman iaitu Dr. Mazli Malik. Mengapa pengundi Puteri Wangsa perlu memilih anda sebagai orang kata calon yang mungkin boleh membantu rakyat di Puteri Wangsa? Bagaimana? Saya sentiasa berfokus dengan apa yang saya sebagai calon nak buat dan apa pasukan Puteri Wangsa nak buat sebagai kempen 2 minggu ni. Kalau saya nak berfokus dengan calon-calon lain, saya risau niat saya bertukar lain untuk kempen yang mencerminkan Puteri Wangsa. Saya bila diumumkan sebagai calon, kita masih belum pasti siapa calon daripada parti politik lain atau komponen-komponen parti politik lain pun. It was not confirmed. So, bila saya mula jadi calon tu, saya berteraskan strategi saya dengan apa yang kita nak buat rather than apa parti politik lain nak buat. Jadi, jikalaupun parti politik meletakkan calon yang lain, strategi atau kempen kita tak berubah banyak pun. Mungkin kita sebagai parti kecil, parti muda,
tak sebanyak bendera atau banner seperti parti-parti politik yang lain lah. Tapi saya percaya sekarang ni kita zaman orang-orang muda, golongan-golongan di Pucuangsa ni nak wakil rakyat yang hadir dan juga bersuara. Mereka, saya rasa 4 tahun lepas, saya percaya 4 tahun lepas, mereka dapat memilih wajah yang baru. Dan seorang yang berumur 27 tahun, Amira Aisyah. Dan saya percaya Pucuangsa ni sangat sangat unik sebab kita tak ada incumbency. So, 4 tahun lepas Amira Aisyah dan beberapa penggal sebelumnya adalah parti politik yang berlainan. So we are flip seat. So banyak punca-punca uh, utama yang membuat Pucuangsa percaya kepada wakil rakyat mereka dan juga calon mereka. Dan saya tidak mengambil terlalu berat tentang apa calon-calon lain yang buat saya nak fokus dengan kempen saya lah. Okay, baik. Cuba kalau kita lihat ramai melihat pada usia muda sekarang 26 tahun Betul. sebagai kelebihan, tetapi ada juga yang mempersoalkan soal pengalaman dan bagaimana anda mahu meyakinkan pengundi bahawa anda bersedia menjadi wakil rakyat yang sangat berkesan di kawasan sana. Hmm. Mungkin saya tak ada masters atau saya tak ada PhD, saya tak ada doktor dekat nama saya. Tapi saya kenal Pucuangsa. Saya dah bekerja di Pucuangsa selama 4 tahun di Pusat Khidmat. Saya tahu isu-isu di Kampung Pandan, saya tahu isu-isu di Kampung Ubi, Setia Indah. Sekarang ni saya di Dato' On, ada Haid. Saya tahu isu-isu mereka. Saya tahu isu-isu yang dekat di hati rakyat, yang mendesak, yang terdesak dengan orang-orang dekat sini. Pucuangsa ni sangat-sangat unik. 4 tahun lepas memberi kepercayaan kepada 27 tahun Amira Aisyah. Setahun ni saya berumur 26 tahun dan saya percaya apa yang saya tak cukup dengan umur, saya akan cukupkan dengan integriti. Apa yang mungkin saya tak cukup dengan pengalaman, saya akan insya-Allah cukupkan dengan kejujuran untuk berkhidmat. Okey, kalau kita lihat apa isu-isu yang selalu dibangkitkan di kawasan saya, seperti yang tadi Refa katakan, ada isu-isu yang selalu menjadi orang kata aduan daripada rakyat dan sebagainya dan penduduk. Mungkin banyak orang lihat Pucuangsa ni sebagai sekadar urban seat saja, tapi sebenarnya kita banyak kampung dekat Pucuangsa ni. It's a mixture of rural dengan urban seat lah, mixture kawasan bandar dan juga kawasan kampung. Dan kebanyakan tempat di kawasan kampung ni adalah banjir. So kita ada Sungai Tebrau yang merentas di Pucuangsa dan most of these past few years, setiap kali memang Penggalan Mira ni setiap tahun banjir. Dan beberapa kali setahun banjir. Tahun lepas, Johor merekodkan loss and damage 72 juta ringgit. Takkan kita nak menghadap lagi 72 juta ringgit in losses every single year kan? So isu yang memang sangat-sangat penting dan juga fokus utama dalam kempen saya adalah isu banjir. Isu banjir di kawasan Kangkar Tebrau, Kampung Ubi, Kampung Pandan, Kampung Pasir, kawasan-kawasan tersebut. Saya macam sedih bila dengar penduduk cakap, oh kita dah terbiasa dengan banjir. Tak sepatutnya diucapkan terbiasa tu. Sepatutnya banjir tu, kita ada pelan jangka masa panjang untuk memastikan lagi 5-10 tahun ni banjir tak payah nak dihadapi setiap tahun oleh penduduk sendiri. Kadang-kadang beberapa kali setahun. Saya pernah pergi rumah di Kampung Ubi. Dekat depan rumah dia ada beberapa fridge. Sebab dia cakap, oh setiap kali banjir dia kena beli fridge baru. Takkan kita nak hadapi benda tu setiap tahun. Tu baru satu rumah. Belum 2-3 ribu mangsa yang kita ada pada tahun 2025. Okey, kalau kita lihat tadi seperti yang saudara katakan, seperti Wangsa sebenarnya ini memang dimenangi oleh muda lah. Jika diberi mandat, apakah 3 keutamaan yang saudari boleh laksanakan dalam tempoh 100 hari pertama sebagai adun sekiranya menang di sana? Ya, 3 tekad saya atau boleh dipanggil manifesto adalah pertama untuk buat Town Hall Rakyat. Kita for the past 4 years, 4 tahun ni telah menyelesaikan hampir 13,000 aduan daripada JKM, daripada TNB, Majlis Bandaraya, PBT dan macam-macam agensi lagi. Dan banyak penduduk sebenarnya reach out kepada kita sebab mereka tak tahu macam mana nak buat aduan atau they don't know how to reach out to their Majlis Bandaraya. So kami nak buat Town Hall Rakyat, saya kalau diberi mandat nak buat Town Hall Rakyat untuk menjadi jambatan between these agencies, agensi-agensi yang terlibat dengan rakyat. Yang kedua adalah perubahan iklim. Pucuangsa ni agak unik sebab kita ada, seperti saya cakap tadi, ada mixture of kampung-kampung dengan kawasan-kawasan yang pesat. So
So untuk saya pada 100 hari ni saya nak membuat pelan iklim Puteri Wangsa 2035 yang melibatkan rundingan daripada rakyat sendiri dan juga pihak-pihak yang berkaitan, pihak-pihak yang memang ada knowledge dan education untuk bercakap tentang perubahan iklim. Yang ketiga adalah menangani kos hari hidup. Menangani kos hari hidup. Banyak orang tahu apa limitasi adun. Mungkin kita tak dapat nak mengurangkan harga ayam atau harga telur. Tapi saya boleh bersuara tentang perkara tersebut di sidang DUN. Pucuk Wangsa ada hampir 300,000 penduduk. 300,000 penduduk tu tak dapat jadi wakil rakyat. Jadi kalau saya satu wakil rakyat untuk Pucuk Wangsa, saya perlu memastikan saya bercakap tentang macam mana kita nak meningkatkan kualiti hidup penduduk Pucuk Wangsa. Baik, Rachel, jika keputusan pilihan raya menyaksikan anda tewas kepada calon yang lebih berpengalaman, contohnya Dr. Mazli Malik, adakah anda akan terus berkhidmat di Puteri Wangsa atau ini hanya komitmen sepanjang musim pilihan raya sahaja? Hmm. Puteri Wangsa has been my home for the past 4 years. Saya dah bekerja di Puteri Wangsa selama 4 tahun. Agak susah untuk saya untuk just tinggalkan Puteri Wangsa. Saya duduk area 10 minit daripada kawasan tengah-tengah Puteri Wangsa. Saya masih orang JB. Kami masih ada pejabat pusat komuniti Tebrau di Puteri Wangsa. Dan saya akan berkomitmen, saya akan committed untuk tidak meninggalkan Puteri Wangsa kalau saya kalah atau even pun saya menang, saya akan make sure kerja-kerja Puteri Wangsa tu disambung dan juga saya mahu bekerja lebih keras untuk Puteri Wangsa. Baik. Sebagai calon generasi muda, Rashifa, apakah pembaruan yang anda percaya anda boleh bawa ke Tun Johor yang mungkin sukar untuk dilakukan oleh ahli politik daripada generasi terdahulu? Seperti mungkin isu banjir tadi, selain pada isu banjir ada tak isu lain yang mungkin um, calon Raifa sebagai generasi muda boleh lakukan pembaharuan di sana? Saya nak bercakap tentang isu adun latihan lah. Saya ingat lagi ketua pembangkang ada peluang untuk membangkang isu tersebut lah walaupun dapat 5 minit. Tapi beliau hanya menggunakan 3 minit saja untuk membangkang isu adun lantikan, which is a very very big issue. Untuk saya, muda ni kita tak ada tangan di belakang atau orang di belakang untuk kontrol apa yang kita bercakap. Naratif-naratif dan isu-isu yang kita nak desak kerajaan buat. So untuk saya percaya sebagai orang muda yang tak ada political baggage, saya boleh suara tentang isu-isu yang dekat dengan hati rakyat. Saya di federal, kita bukan dengan Madani. Kita bukan duduk sama meja dengan Madani. Mungkin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sama di Madani. So mungkin they have to hold back on the things they have to say. I don't have to hold back on the things that I say. Saya seorang anak muda. Saya percaya adalah tugas hakiki saya juga untuk menginspirasikan lagi banyak lagi golongan orang muda untuk memimpin, untuk menjadi wakil rakyat dan juga untuk menjadi calon di pilihan raya masa depan. Okey, mungkin kata-kata yang mungkin Raifah boleh kongsikan sekiranya lah kalau kata Dr. Mazli menang ataupun berapakah peratus keupayaan dan keyakinan saudari untuk rasa boleh memenangi di kawasan DUN sana? Saya rasa kalau saya tak yakin untuk menang, saya tak akan meletakkan diri saya sebagai calon lah. Tapi saya faham kemenangan dan kekalahan adalah adat pilihan raya bagi semua parti politik. Kalau PH boleh menang, kami pun boleh menang. Kalau PH kalah, kami pun boleh kalah. Dan 2 minggu berkempen lah, banyak orang cakap kat saya, oh muda pasti menang. Atau parti politik pun pasti menang. Untuk saya tak akan selesa 2 minggu ni selagi saya dah kerah 150% of tenaga saya ke berkempen dan juga mengenalkan diri saya sebagai calon. Untuk saya, belum bercakap lagi lah tentang wakil rakyat. Saya sebagai calon mempunyai tanggungjawab untuk memastikan suara Pucuk Wangsa, suara rakyat di Pucuk Wangsa didengari dari segi dari peringkat Johor dan juga Malaysia sendiri. Saya nak Pucuk Wangsa dikenali sebagai kerusi, bukan hot seat atau kerusi PH atau kerusi muda. Ini kerusi rakyat. Rakyat akan memilih 11 Julai nanti. Baik, Rashifah, mungkin boleh kongsikanlah sedikit. Kalau kita tahu di Johor Bahru, ramai rata-rata memang menyokong MP lah, on Hafiz Ghazi. Adakah nanti sekiranya untuk berkolaborasi bersama dengan pihak UMNO sendiri, adakah pihak muda ada masalah ataupun okey saja sebab kita tahu Johor dia berbeza sikit dengan negeri lain yang mana masih boleh berkolaborasi walaupun berada dalam tampuk kepimpinan yang berbeza. Bagaimana?
with coalition atau without coalition, muda akan still menjadi muda. Kita parti muda adalah parti yang berani untuk keluar daripada zon keselesaan. Beberapa tahun lepas kami di Kerajaan Madani, dan bila kita dah cross red line tersebut dengan kes Syed Hamidi, kita berani untuk keluar. Sebab kami percaya rakyat mengundi kita sebab berprinsip dengan apa yang muda percaya. Dan if apa-apa yang terjadi, blok tersebut mempunyai kepercayaan berprinsip dengan apa yang muda percaya, anything can happen. Tapi at the end of the day, muda akan still menjadi muda. Parti muda berprinsip dengan dasar dan tidak berprinsip dengan politik-politik pergolakan kuasa atau percaturan politik. Baik, ini soalan terakhir saya, Raifah. Kita ada 5 calon di kawasan sana, maksudnya 5 penjuru. Antara kelima-lima, kiranya selain daripada awak, siapakah calon yang awak rasa sangat sengit untuk bersaing pada PRN Johor nanti? Sangat sengit. Okey. Sebenarnya saya kenal Mistio. Mistio adalah ahli majlis bagi Setia Indah dan juga Taman Gaya. Kita pun dah pernah bekerja rapat dengan beliau berkenaan isu-isu di Pucuk Wangsa. Saya rasa saya seorang tak boleh cakap saya kenal Pucuk Wangsa. Mistio sangat-sangat kenal Pucuk Wangsa juga. Saya pun dah beberapa kali berjumpa semasa berkempen, and we have a good relationship and she's been really nice. And saya percaya saya sentiasa nak support another female candidate lah. Maksudnya Dr. Masdi Malik bukan saingan sengit awak lah dalam ketika keadaan sekarang. Semua macam sengit, anyone can win. Tapi saya, untuk orang yang kenal Pucuk Wangsa, Mistio pun kenal Pucuk Wangsa. 4 tahun lepas saya volunteer untuk seorang calon yang berumur 27 tahun. Dan saya percaya InsyaAllah kalau saya dapat menginspirasikan satu orang saja untuk menjadi calon pada umur yang muda, Alhamdulillah, itu saya rasa my job is done. Saya nak ramai lagi anak orang-orang muda untuk masuk politik, kenal politik, sebab politik mungkin kita rasa jauh daripada diri kita, tapi politik is also small changes. Politik adalah mengenal rakyat, mengenal masyarakat dan juga politik hikmat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Syifa, jumpa lagi pada Salam. episod akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia explain sikit kini edisi khas daripada PRN Johor dari Dun Puteri Wangsa. 2 calon, 2 latar belakang, satu dengan pengalaman di peringkat nasional, satu lagi membawa semangat dan juga idealisme generasi muda. Namun akhirnya sebenarnya persoalan paling besar tetap sama. Siapa yang paling diyakini rakyat? Sebenarnya dalam persaingan 5 penjuru ini, pilihan pengundi bukan sekadar tentang individu, tetapi juga tentang arah kepimpinan dan masa depan Puteri Wangsa. Dan untuk makluman anda semua, kerusi Dun Puteri Wangsa ini turut membabitkan calon muka baharu dari Barisan Nasional BN, Teo Chiat-Ling, Nicholas Paul Vincent dari Parti Bersama dan juga calon bebas Wang Wee Zong. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Masra Malak. Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi dalam Explain Sikit kini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.